Kami daripada Sekolah Kebangsaan Tun saya Ahmad Syahudin. Hari ini kami akan membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk Smart Magnetic Generator. Saya akan terangkan serba sedikit tentang latar belakang projek ini. Pada masa ini, dunia sedang menghadapi isu bekalan tenaga, konflik di Timur Tengah termasuk perang antara Iran dan Amerika Syarikat serta gangguan di Selat Hormuz telah menyebabkan penghantaran minyak terganggu. Ia boleh menyebabkan bekalan tenaga minyak semakin terhad dan tidak mampan. Oleh itu, kita perlu mencari sumber tenaga yang lebih bersih, selamat dan lestari. Daripada masalah inilah kami menghasilkan Smart Magnetic Generator. Keunikan projek kami ialah kami menggabungkan dua sumber tenaga dalam satu sistem, iaitu sumber tenaga panel solar dan sumber tenaga magnet sebagai model pembelajaran tenaga hijau. Objektif projek kami adalah projek ini juga boleh menghasilkan tenaga elektrik menggunakan sistem magnet dan panel solar. Seterusnya, projek ini juga boleh menyimpan tenaga elektrik dengan sangat cepat. Dan akhir sekali, projek ini boleh membantu dan mendidik dan meningkatkan minat murid terhadap STEM. Seterusnya, saya menjemput rakan saya untuk menerangkan komponen utama dan menunjukkan demonstrasi. Terima kasih Anaki. Nama saya Muhammad Rafi. Hari ini saya ingin memperkenalkan projek kami yang bertajuk Smart Magnetic Generator. Projek ini menggunakan dua sumber tenaga, iaitu magnet dan panel solar untuk menghasilkan tenaga hijau. Projek ini mempunyai 6 komponen utama. Pertama, rotomagnet. Kedua, tali sawat. Ketiga, motor DC. Keempat, panel solar. Kelima, bateri. Keenam, lampu jalan. Saya akan tunjukkan prinsip kendalian Smart Magnetic Generator. Rotor dipusingkan dan magnet akan bergerak. Kemudian, tali sawat bergerak dan memutarkan motor DC. Motor DC akan menjanakan tenaga elektrik. Tenaga elektrik disimpan di dalam bateri. Selepas itu, panel solar juga akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik disimpan di dalam bateri. Akhir sekali, tenaga elektrik digunakan untuk menyalakan lampu jalan. Seterusnya, saya menjemput rakan saya untuk menerangkan hasil impak dan potensi pasaran projek kami. Terima kasih Rauf. Nama saya Muhammad Anafar Rafi bin Muhammad Amin. Seperti yang kita boleh lihat, projek kami berjaya menghasilkan lampu jalan untuk menyalakan lampu jalan. Antara manfaat projek ini ialah: pertama, menggalakkan penggunaan tenaga hijau. Dua, meningkatkan minat murid terhadap STEM. Tiga, membantu murid memahami cara tenaga elektrik dihasilkan. Projek ini sesuai digunakan sebagai kit pembelajaran di sekolah serta dipamerkan di dalam pertandingan atau pameran sains. Kos menghasilkan satu prototipe ialah sekitar RM180, manakala cadangan harga jualannya ialah RM350. Kesimpulannya, Smart Magnetic Generator membantu menghasilkan tenaga hijau yang bersifat alam. Kami berharap projek ini dapat meningkatkan minat murid terhadap STEM serta memberi kesedaran tentang kepentingan tenaga hijau untuk masa hadapan. Sekian, Terima kasih.